Hampir 2,000 peserta termasuk kanak-kanak menyertai larian Energy Efficient EE Run 2025 anjuran Suruhanjaya Tenaga ST pada Sabtu malam. EE Run 2025 bertujuan membudaya dan mempromosikan gaya hidup lestari berteraskan amalan kecekapan tenaga bagi memastikan tenaga elektrik digunakan dengan sebaiknya. Majlis melepaskan peserta EE Run 2025 dirasmikan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Seri Fadilah Yusof. Pengarah Jabatan Perancangan dan Komunikasi Strategik Suruhanjaya Tenaga Rumaizi Abdul Halim berkata edisi ke-7 EE Run tahun ini berjaya menarik penyertaan yang memberangsangkan berbanding 1,000 peserta sebelum ini. Menurut beliau, EE Run berbeza dengan acara larian lain kerana ia bertujuan menyemai kesedaran dan amalan kecekapan tenaga dalam kalangan rakyat Malaysia. Kita tak pernah lagi buat malam. Selama kita introduce EE Run di Malaysia ni, kita selalunya akan buat pada siang hari. Cuma pada hari ini kita buat malam dan tujuannya adalah supaya keadaannya lebih dingin, ya, lebih sesuai. Rumaizi juga berkata Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2024 telah diluluskan oleh Parlimen dan berkuat kuasa 1 Januari lepas. Akta itu adalah tonggak utama dalam usaha negara mencapai matlamat pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. Kita akan pastikan keseluruhan rakyat Malaysia pengguna tenaga mengetahui apakah peranan yang boleh mereka lakukan di dalam istilah energy efficient ini. Jelas Rumaizi, EE Run turut bertujuan mempromosikan bangunan berlian ST yang juga bangunan hijau dan cekap tenaga bertaraf platinum Indeks Bangunan Hijau GBI sebagai simbol komitmen Suruhanjaya dalam meneraju penggunaan tenaga elektrik secara optimum dan cekap. ST melalui EE Run 2025 akan menyampaikan mesej serta tip-tip kecekapan tenaga dengan cara yang mudah difahami, interaktif dan menyeronokkan selain terdapat kuis, sesi penerangan ringkas serta permainan bertemakan kecekapan tenaga dan gaya hidup hijau yang diadakan sepanjang acara berlangsung. Hadiah wang tunai sehingga RM1,000 bagi juara. Larian ini juga memberi penekanan kepada gaya hidup lestari dan setiap peserta akan menerima medal eksklusif berbentuk bangunan berlian ST yang diperbuat 100% daripada plastik kitar semula hasil kolaborasi bersama Nature Loop.